Assalamualaikum. Yuk follow Nenek jalan-jalan ya. Kita go exercise. Dekat park belakang rumah. Park ni popular ya. Selalu petang dan pagi penuh orang exercise, okey. Ni Nenek exercise duduk saja. Duduk goyang-goyang kaki, naik kaki, turun kaki, jongkit-jongkit. Tu saja boleh ya. Nenek tak boleh buat exercise macam orang tak pegang apa benda. Nenek kena pegang kerusi ke, pegang tembok ke kalau nak exercise, okey. Stability nenek dah tak ada. Yuk kita jalan seluruh park ini ya. Ini park bagus ya. Nenek akan merindui park ini sebab nenek akan berpindah dalam sebulan 2 ni ke rumah anak nenek ya. Sementara tunggu rumah baru nenek siap, nenek duduk sana. Dan nenek akan tinggalkan kawasan ni. Ya Allah ya Rabbi. Nenek sayang kawasan ni, tapi apa boleh buat? Rumah nenek besar sangat, anak-anak semua dah ada rumah ya. Yuk kita explore kawasan ini ya. Kawasan yang paling nenek sayang ya. Lihatlah ada pokok-pokok. Dan terjaga ya sekeliling ni. Memang Singapura ni memang dia jaga dia punya environment, kawasan ni semua, infrastruktur dia. Semua dia kena bikin betul-betul. Tak boleh serak-serak, kena saman. Lihatlah seluas mata memandang ya. Nenek suka. Nenek akan simpan segala kenangan di sini ya. Nenek akan keluar lagi jalan pelan-pelan, ambil gambar keliling kawasan rumah lama nenek ni ya. Alhamdulillah. Shopping, sempat shopping juga. Peach katil. Bed peach lepe, okey. Cherry. Fishball. Nak goreng brokoli. Beli brokoli juga, okey. Ni tempat baru ya. Ini tempat lama, tapi nenek tak pernah shoot kat sini, jadi nenek cakap tempat baru, okey. Di sini kalau nak beli barang-barang basah, nenek akan round daerah sini ya. Yuk lihatlah pemandangan di sini. Kebetulan ada pasar malam ya di sini, tu sebab ada kemah besar. Tapi belum mula ya, ini masih pagi lagi. Kat sini tak ada pasar basah ya, pasarnya memang supermarket jugalah pasarnya. Kalau nak pergi pasar basah kena pergi Geylang, okey. Nenek pergi market ya. Jadi pemandangannya lain sedikit ya. Ada bas. Ini nak jalan ke church, okey. Yuk kita jalan ya. Tengok banyak burung. Sini banyak pokok ya. Cantik. Orangnya pun rajin cucuk tanam ya. Bukan cucuk tanam sayuran. Pokok-pokok. Cantik kan? Ni jalan ke church, bukan nenek pergi church Nenek jalan tepi church je, okey? Okey, kat tepi ni banyak menara jam ya. Lihat, kaya kita dengan menara jam. Menara jam tu clock tower ya. Ni dekat sisi Tampines yang kat luar ya. Sisi ni bagus. Dia banyak mengembangkan budaya Melayu ya. Banyak aktiviti dia kena mengena dengan orang Melayu. Okey. Okey, untuk keselamatan ni tu ada cermin Ini corner. So every corner they have a mirror, okey.
Don sekolah St. Hilda's. Sekolah St. Hilda's, okey. Can see. Dah, nenek nak balik lah. Okey, bye. Okey, dah sampai void deck ah. Ni nenek punya void deck, okey. Inilah rupa void deck kita. Ya, dekat sini ni taxi stand, okey. Tempat drop off dengan naik lah, alight, okey. Dah ada bendera je, kita nak dekat dengan hari kebangsaan kita. Jadi banyak kawasan kita ada bendera, okey. Inilah dia suasana blok nenek, okey. Nenek simpan di sini ya sebagai kenangan.